Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladzi ja'alana muslimin wa ja'alana minal muttaqin wa ja'alana minal mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Nabda'u bi suratil Fatihah fal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama sekali kita ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih kita sama-sama sama-sama jemaah, sama-sama AJK, kita terima kasih banyak-banyak antara kita. Kerana kita dapat bersama-sama mengimarahkan masjid kita Al-Hidayah di Desa Kolfil. Dan yang paling utama, terima kasih kita sesama kita, dan yang paling utama adalah terima kasih kita kepada Allah sebab Allah membuka ruang dan jalan kepada kita untuk membuktikan iman kita dan ketakwaan kita menerusi masjid. Okey, sebab nak buktikan iman ini banyak. Ini salah satu caranya selain daripada kita berbaik dengan jiran, tu bukti kita beriman. Cara kita melayani tetamu tu bukti kita beriman. Kita berulang alik ke masjid ni bukti kita beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, seandainya kamu melihat seorang saudara kamu yang berulang alik ke masjid, maka berilah penyaksian bahawa dia adalah orang yang beriman. Allah yang disebut dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakuna minal muhtadin. Orang yang layak memakmurkan, hanya sahaja orang yang layak memakmurkan rumah-rumah Allah adalah mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kita boleh datang mengimarah masjid ni tuan-tuan. Dia bukan datang dengan tenaga, dengan fizikal saya, dia datang dengan jiwa. Sebab apa? Sebab kita datang bukan untuk merompak, bukan untuk mencuri, bukan untuk tunjuk kita bagus, tidak. Tapi sebab kita datang untuk solat. Iqamis salah. Dia datang masjid untuk dia mendirikan salat. Dan orang yang semayang ni insya-Allah dia tak berkira bab harta. Ada pintu-pintu sedekah, maka dia akan masukkan dalam pintu-pintu sedekah yang ada. Antaranya sedekah yang wajib namanya wa ataz zakah. Allah sebut ni. Bukti orang beriman dia datang masjid. Kemudian dia solat. Ada tabung masuk, zakat bayar. Walam yakhsha illallah, dan dia tak takut melainkan takut pada Allah. Tuan-tuan, kita alhamdulillah dibuktikan. Kita membuktikan hari ini keimanan kita. Dan saya sentiasa ingatkan diri saya dan kepada kita semua, kalau boleh kita nak berkawan, kita betul-betul nak berukhuwah, nak bersaudara, inilah kawan dan saudara kita. Dalam betul-betul kejiranan kita yang ramai-ramai ini, kita utamakan yang mari berulang masjid ni. Sebab yang dekat luar sana yang tak datang masjid tu mungkin dia baik juga, tapi kita tak nampak bukti iman dia.
Jadi dekat sini yang datang ni kita nampak bukti iman. Jadi rugi kalau kita tidak berbaik sama kita, tidak berukhuwah sama kita. Masih sombong, tidak bertegur siapa. Ya, kita mungkin friendly dengan kawan kita yang lepak kedai tu, tapi mungkin dalam beberapa orang tu ada yang tak bukan kaki masjid. Tak salah nak friend dengan mereka tu, tapi yang paling utama yang kita nak friend yang ni. Okay, sebab dalam Al-Quran sebut begitu kan, al-akhillau yawma idzin aduwwun li ba'din illa al-muttaqun. Teman-teman rapat di dunia, yang friend-friend dekat dunia ni akan jadi musuh dekat akhirat, illa al-muttaqun, kecuali teman-teman yang bertakwa. Jadi ini bukti ketakwaan kita. Maka saya berterima kasih kepada tuan-tuan semua dengan kedatangan kita. Ukhuwah kita yang kita jalinkan ini bukan hanya semata-mata solat berjemaah saja. Kita nak hati kita berjemaah. Ya, kalau boleh kita duduk sebelah jemaah ni, kita rasa seronok, kita tak rasa kekok, tak rasa janggal. Saya ni sekali-sekala datang sebulan sekali, mungkin lah saya malu sikit dengan tuan-tuan ataupun janggal, sebab kita mungkin walaupun dah bertahun, tapi tak sama tuan-tuan hari-hari jumpa ni. Ya, tak sama. Jadi rugi sangat kalau kita hari-hari jumpa berjamaah sama-sama, kita berjumpa dalam tempat yang baik, bersama orang yang baik, tapi kita tak dapat membina hubungan baik. Yang tu rugi. Jadi kita berharap kepaduan kita dalam jamaah, kita bersatu padu di luar jamaah, insya-Allah. Okey, ke tuan-tuan kuat bergaduh sini? Tak ada ya? Insya-Allah berjamaah semua baiklah belaka Sepatutnya kita nak mewarisi kebaikan di kawasan kita ni, kita mulakan di dalam masjid ini, insya-Allah. As-sakinatu bis-sakinah, kita tenang-tenang masuk masjid, kita keluar pun kita bagi ketenangan dekat orang luar sana. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni insya-Allah kita nak tengok beberapa tadabbur yang kita boleh petik daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang malam ni saya nak fokuskan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah satu tajuk, iaitu seni melihat. Seni melihat. Allah bagi kita mata, tuan-tuan. Dengan mata ni kita boleh melihat, dengan mata kita boleh memandang, dengan mata kita boleh menyaksikan, dengan mata kita boleh memerhati, dengan mata kita boleh memandang serong, dengan mata kita boleh memandang jauh. Hanya dengan mata. Cara pandang itu yang kita nak bincang malam ni. Cara kita memandang. Kalau dalam ayat yang saya baca tadi, tuan-tuan, mukaddimah surah tadi adalah saya baca ayat 190 dan 191. Surah Ali Imran. Bila Allah bagi tahu yang mana Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Ayat ni bila kita dengar, tuan-tuan, kita faham makna. Saya terjemah malam ni, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Ni tuan-tuan dengar Tuan-tuan nak tengok, tak boleh nak tengok sebab langit tak nampak sekarang ni. Kena keluar baru nampak. Okey. Penciptaan langit dan bumi, salah satu objek yang berada di langit, iaitu namanya bumi. Bila tengok langit, tuan-tuan akan rasa kita sedang berada di langit sekarang ni. Di angkasa. Kita ni berada di angkasa lepas, universe, satu kawasan ciptaan yang Allah cipta. Kita sedang berada di antara banyak-banyak jutaan ciptaan yang Allah sediakan dekat langit, yang namanya as-samawat, pelbagai peringkat langit. Salah satunya ada al-ard, namanya bumi. Tuan-tuan tengok ke atas, tuan-tuan tengok kat tempat yang kita berada sekarang. Waqtilafil laili wan nahar. Allah sebut lagi pertukaran malam dan siang. Semua ni bukan untuk dengar saja, tuan-tuan, tapi kena tengok. Sekejap gelap, akan cerah balik. Siapa yang suka pergi berjalan, dia pergi Finland, dia pergi Norway, dia pergi Sweden, yang ada negara-negara utara tu, yang dipanggil Arctic Circle ataupun yang North Country ni, negara-negara utara ni, yang kadang-kadang malam dia pun cerah kan. Dia malam ni pukul 2-3 pagi tapi cerah sebab dia dekat kutub utara ataupun dia berada dekat negara-negara utara ni. Ada timenya, siangnya panjang, siangnya lama, ada timenya malam yang lama. Jadi bila kita tengok semata-mata, tengok okeylah tengok. Tapi Allah kata apa? Inna fi dzalika laayat. Cara dia tengok itu, yang Allah nak dengan ciptaan-ciptaan yang Allah cipta untuk kita pandang ini, Allah kata semua ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang menggunakan akal.
Sebab ada orang dia pandang juga, dia kaji semua ni, tapi dia tak anggap ini kuasa Tuhan. Ini dianggap ini adalah semula jadi. Ini alam semula jadi. Ini prosesnya. Dan dengan ya pelbagai teori lah. Ada yang kata bumi ni yang bergerak, berputar. Ada yang kata matahari yang berputar. Sekarang ni teori kita macam mana tuan-tuan? Bumi bergerak mengelilingi matahari ke atau matahari itu yang bergerak? Orang bincang tuan-tuan. Barat punya kaedah, Islam punya kaedah, yang penting dia bergerak, dia ada paksi dia. Dia ada kiraan yang tersendiri, dan itulah yang akan diulang-ulang. 24 jam mengelilingi pula 365 hari. Semua ini bukan untuk kita sekadar tengok, tetapi untuk kita perhati. Cara melihat itu. Ada orang sekarang ni berada dekat negara utara, contoh dia pergi Iceland. Sekarang ni bulan 9, 10 sampai bulan 2 ni, kalau tuan-tuan suka berjalan, kalau nak tengok langit, pergi bulan 9 hingga bulan 2. Tuan-tuan bukan sekadar nampak langit malam gelap ni. Tuan-tuan boleh jumpa apa? Aurora. Panjang dah cerita aurora tu. Ya? Gabungan gas apa semua, karbon yang ada dekat langit apa semua, dengan dia berada dekat kawasan utara. Bila dia bergeser antara dia mengeluarkan cahaya dan sebagainya. Cahaya pelik tu, warna hijau, merah, warna-warni kat langit tengah malam. Siang dia tak nampak lah, malam. Cara melihat itu. Ada orang pergi memang semata-mata nak lihat aurora tu. Dengan dia boleh ambil gambar, akhirnya dia boleh posting, dia boleh rasa bangga, seronok dah sampai negara tu. Tapi ada orang tak, dia pergi kat sana untuk dia memikir kejadian Allah, ciptaan Allah. Ya, dia ambil juga gambar, tapi bukanlah untuk berbangga, tak. Tapi memang dia nak rasa Allah hebatnya, Allah boleh buat. Dia rasa betapa rezeki yang Allah bagi dekat dia, dia boleh sampai dekat tempat yang macam ni, keindahan, kecantikan, cara dia memandang itu. Tuan-tuan sekalian, kita hari ini pergi ke banyak tempat, kita melancong dan berjalan. Setiap kali tempat kita sampai, semua orang sibuk dengan handphone masing-masing, nak ambil gambar. Kita ambil gambar, cara kita melihat itu. Sebab kadang-kadang ada orang guna handphone yang sama. Seni melihat itu, dia tak dapat gambar yang cantik. Kita sekarang bukan sekadar nak dapat gambar yang cantik, tapi apa yang kita boleh perhati di sebalik gambar itu. Ini seni melihat yang Allah nak kita melihat ciptaan Allah, tempat cantik yang kita pergi berjalan. Yang paling utama untuk kita fikir, bukan untuk kita simpan. Sekarang ni kita pergi berjalan, kita habis duit, kita habis masa, kita ambil gambar banyak-banyak untuk kita simpan dalam memori handphone kita, sehingga kita tak sempat nak fikir pun tempat tu. Okey, kita ada 15 minit untuk ambil gambar kat sini, tuan. Tuan-tuan pergi tu, kepala otak fikir nak ambil gambar yang terbaik, sehingga kita boleh bergaduh dengan pasangan kita kalau gambar tak elok. Tapi kita tak sempat fikir pun di sebalik gambar yang kita ambil tu, apa yang bestnya kat situ, apa sejarahnya, tak sempat. Yang kita fikir kita nak simpan. Sedangkan Allah suruh kita pergi tengok untuk kita fikir berdasarkan apa yang kita tengok. Sebab Allah kata apa? Inna fi dzalika laayat. Apa yang kita tengok, ciptaan-ciptaan yang Allah buat ini, semua tu kena fikir. Semua ini adalah tanda kekuasaan Allah bagi orang yang guna akal fikiran. Sekarang ada orang ni tak guna akal fikiran, dia ambil, dia simpan. Tak apa, yang penting simpan dulu gambar ni. Untuk apa? Tempat yang terbentang luas, kita limitkan pemandangan tu dengan handphone kita yang kecil tu. Baik, Google je gambar tu ada, merata-rata tuan-tuan. Tak salah nak ambil gambar, tapi kita telah merugikan diri kita untuk nak hargai tempat yang sebenar tu. Jadi ini cara melihat tuan-tuan. Seni untuk cara kita melihat tu. Tak cukup dengan tu tuan-tuan. Allah sebut apa dalam ayat 191? Orang yang berfikir ini siapa? Ulul albab ini siapa? Alladzina yadhkuruna Allah, iaitu mereka yang sentiasa ingat Allah. Maknanya dengan dia berfikir itu, dia boleh berzikir. Sebab ramai orang boleh berfikir, tapi akhirnya dia tidak bawa fikirnya untuk ingat Allah. Fikirnya menyebabkan dia makin jauh dengan Allah. Ramai je yang liberal, yang sekular, ramai. Apa saja yang dipikir menjauhkan dia daripada Allah. Orang cerita pasal Arab. Oh, yang bercakap komen pasal Arab ni tuan-tuan, orang pun cerdik pandai. Lawyer cakap pasal Arab. Akhirnya dia mempermainkan ayat Quran. Dia boleh fikir, tapi fikirnya bawa dia makin jauh, bukan bawa dia kepada zikir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian.
Maka ini cara kita melihat dan memandang sesuatu, supaya apa saja yang kita pandang dan kita gunakan akal fikiran untuk kita fikir apa yang kita pandang. Lantas alladzina yazkurunallah, kita zikir berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita fikir. Lihat, fikir dan zikir. Alladzina yazkurunallaha qiyama, dia boleh fikir, dia boleh zikir sama ada dia berdiri, wa qu'uda ataupun ketika dia duduk, wa ala junubihim ataupun ketika dia berbaring, wa yatafakkarun, sambil berzikir dia fikir pula lagi, dia berfikir tentang kejadian langit dan bumi, seraya dia berkata, akhirnya dia pun berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar, wahai Tuhan kami, engkau tidak cipta semua ini sia-sia, maha suci engkau ya Allah, bebaskan kami daripada azab api neraka. Tuan-tuan sekalian, contohlah, saya nak buat contoh tapi tak nampak contohnya. Ada tak orang muda dalam masjid kita ni? Ada tak yang remaja ke lelaki? Baru 21 tahun. Okay. Bila kita tengok seorang budak muda datang masjid kita, contoh, bila kita tengok dia, apa yang kita boleh fikir pasal dia? Tengok dia, tak tengok apa pakaian ke, rupa paras ke, atau bila kita tengok muka dia, apa yang kita terbayang? Siapa mak bapaknya? Mana rumahnya? Cara kita memandang itu. Kita tengok budak merempit, kita nak tengok apa masa dia merempit? Tengok motor dia ke, tengok bahaya dia bawa ke, ataupun kita tengok budak tu, kita terbayang mak bapak dia siapa? Cara memandang itu. Pandang benda yang sama, tapi cara memandang. Tuan-tuan tengok saya malam ni, tuan-tuan nak terjemah apa dekat saya? Cara kita memandang. Jadi apa saja keadaan yang berlaku dalam hidup kita, hujan turun ni sekarang ni, nak masuk musim hujan ni, musim monsun ni, tengujung hujan turun, ada orang tak suka hujan. Cara dia memandang, sebab dia meniaga pasal malam, jadi dia tak suka hujan. Tapi bagi petani, hujan juga suka, dia dah jimat air sebab hujan ada. Cara memandang sesuatu. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, Allah sebut banyak ayat dalam Al-Quran supaya kita tengok apa yang nampak, yang Allah cipta untuk depan mata kita, supaya semua yang kita tengok itu boleh bawa kita kepada dekat kepada Allah SWT. Antaranya surah Al-Baqarah, tadi surah Ali Imran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 164, inna fi khalqis samawati wal ardh, ayat yang hampir sama. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Cuma yang ini lebih detail. Waqtilafil laili wan nahar, pertukaran malam dan siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal-kapal yang berlayar, yang membawa barang-barangan yang memberi manfaat pada manusia. Tuan-tuan duduk tepi pantai, tuan-tuan nampak kapal ujung sana. Apa yang kita fikir bila tengok kapal? Ui, kecilnya kapal. Kapal tu besar kan? Bila dia sebab jauh dan laut tu terlalu besar, kita nampak kecil. Itu je yang kita nampak. Cara dia tengok itu. Ada orang tengok kapal, pada dia merosakkan terumbu karang. Ada juga tengok kapal merosakkan hidupan laut. Sebab apa? Banyak, dia panggil ghost net, pukat-pukat tundanya akhirnya rosak, akhirnya tenggelam dalam laut, banyak ikan ataupun habitat laut, marine life rosak. Cara pandang. Tokek kontainer tengok kapal, dia fikir itu kontainer. Cara dia memandang itu berbeza. Setiap orang ada cara pandang sudut yang berbeza dengan hanya melihat kapal saja. Tapi Allah sebut apa? Besi yang ada pada kapal ini sepatutnya tenggelam, tapi dengan Allah cipta kapal itu dengan sistem akal yang Allah bagi kepada manusia, manusia boleh buat kapal dan kapal itu tak tenggelam, dan dia boleh beri manfaat pula pada manusia. Walaupun ada mudarat lah kalau tidak dikawal dan sebagainya, rosaklah juga tumpahan minyak dan seumpamanya lah, ataupun dia punya anchor yang dilepaskan masuk jatuh dalam laut tu habis rosak terumbu karang. Banyaklah kesan-kesan sampingan tu. Tapi macam mana pun kapal tetap memberi manfaat. Dia boleh bawa perjalanan yang jauh, apa semua, kereta boleh, benda berat-berat boleh. Kita punya shipment kita, barang eksport import, guna kapal walaupun dia makan masa berbulan-bulan, tapi kosnya lebih murah berbanding kalau nak guna flight. Banyaklah, dan bukan semua barang boleh dibawa dengan flight. Dia tetap ada manfaat. Allah nak kita tengok apa yang Allah beri. Allah tak buat kapal, tapi Allah bagi akal dekat manusia. Ini dipanggil ulul albab.
Macam mana manusia boleh fikir? Kalau dulu kapal kayu lah, kalau zaman Nabi Nuh tu, hari ni kapal besi orang boleh buat. Sebesar-besar kapal. Ada yang sampai 3 padang bola atas kapal. Ya Allah, tak boleh nak bayang berapa besar kapal tu. Allah kata apa? Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal-kapal yang berlayar, yang bawa barangan, yang boleh memberi manfaat pada manusia. Allah suruh kita tengok, dan Allah suruh kita fikir. Apa lagi? Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dan apa yang Allah turunkan dari langit yang berupa air, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, yang boleh menumbuhkan apa yang mati dekat bumi ni. Wa batha fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyah, dan segala jenis haiwan dan juga peredaran angin yang beredar di antara langit dan bumi ini. Was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi ya'qilun. Yang tadi Allah sebut la ayatil liulil albab. Ini semua adalah tanda-tanda bagi orang yang menggunakan akal. Jadi Allah kata la ayatil liqaumi ya'qilun. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ulul albab maksud yang sama dengan ya'qilun, orang-orang yang menggunakan akal. Tapi kat sini tuan-tuan, tuan-tuan perasan, Allah bukan suruh tengok kapal, bukan suruh tengok langit bumi, bukan suruh tengok binatang-binatang, bukan suruh tengok apa lagi, hujan yang turun, bukan tu saja. Semua yang Allah suruh tengok tu, kalau tuan-tuan perasan ayat ini, Allah suruh tengok yang positifnya. Negatifnya ada, macam kita cerita lah, kapal ada negatifnya. Hujan ada negatifnya, hujan turun banjir, ada negatifnya. Apa lagi? Angin ada negatifnya, boleh jadi ribut, orang nak buat kenduri kahwin, orang nak buat apa, semua terbang habis. Ada negatifnya, tapi Allah tak suruh tengok negatif tu. Allah suruh tengok yang positifnya. Hujan yang turun menumbuhkan yang mati. Okey, mana dekat kehidupan dekat bumi ni, kalau tak ada air tuan-tuan, antara hujan salah satu punca air, selain pada air bawah tanah, air yang datang dari langit ni. Hujan ini walaupun ada negatifnya, ada musibahnya, dan masa sama manfaat yang lebih besar. Orang suruh tengok yang positif. Ini seni melihat. Kalau kita nak nampak yang negatif, kita akan jumpa. Kita nak pergi memancing, tiba-tiba hujan, Allah rosak program. Sebab kita memandang hujan itu merosakkan program kita. Negatifnya. Okey? Ini maksudnya tuan-tuan. Kita boleh untuk fikir negatif. Di sebalik ayat ini, Allah nak suruh kita berfikir ini adalah supaya fikir yang positif. Dalam apa jumlah yang kita tengok selepas ini tuan-tuan, cuba cari nilai positif di sebalik yang negatif. Cari apa manfaat dan kebaikan di sebalik keburukan, walaupun ada. Biasa kita dengar, melihat dengan pandangan mata lebah atau melihat dengan pandangan mata lalat. Biasa orang buat perumpamaan tu. Kalau tuan-tuan ada mata lalat sekarang ni, lalat dia suka tengok apa tuan-tuan? Benda yang kotor. Dia akan pergi singgah. Itulah insting, nalurinya memang ke arah itu. Tuan-tuan, kalau tuan benci saya cakap apa pun tuan-tuan akan fikir yang negatif saja pasal saya. Kalau tuan tak suka saya. Kalau melihat dengan pandangan mata lalat. Tapi kalau walaupun seorang tu seorang banduan sekalipun, orang tu bekas perompak tapi dah dihukum penjara sebagai contoh, dia dah keluar jadi orang baik. Kalau kita menggunakan pandangan mata lebah, kita akan cari apa nilai positif yang ada pada dia. Walaupun dia mungkin bekas penagih dan seumpama. Contoh, ini kita maksudkan. Dalam keluarga kita, mungkin ada anak kita, kalau kita suka anak tu, dia buat benda negatif pun, kita tak pandang negatifnya, kita duk sibuk apa kebaikan dia. Tapi kalau ramai-ramai ada seorang tu mungkin yang selalu sakitkan hati kita, dia buat benda baik pun kita susah nak terima kebaikan tu. Jadi ini antara benda cabaran yang kita nak kena cuba develop dalam kehidupan kita hari ini, seni kita memandang tu. Benda ni berlaku semua, saya pun berlaku, kita semua berlaku tuan-tuan. Cara kita memandang sesuatu. Tuan-tuan, kita bawa kereta, tiba ada orang bawa kereta yang laju, kata apa, membabi buta contoh. Okey, dia mungkin satu sudut dia akan membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Tapi kita pun tak tahu apa yang sedang berlaku kepada orang tu. Kita pun tak tahu. Rupa-rupanya apa? Isteri dia meninggal dunia mungkin.
dalam keadaan dia rushing tu sebab apa? Rupanya untuk dia berkejar ke hospital demi isterinya. Mungkin dia bahayakan, negatifnya ada, kita tak nafi negatifnya, tapi sudut yang lain. Maka hidup ni tuan-tuan, kalau kita letak negatif dulu di depan, kita akan stres lebih. Letak yang positif. Orang kata husnuzan, berikan sangkaan yang baik. Okey? Sebab kebanyakan sangkaan manusia, kebanyakannya dosa. Inna ba'da dhanni ithm. Allah sebut apa? Kebanyakan sangkaan mesti akan silap dan dosa. Jadi sekarang ni kita nak kena ubah sangkaan kita kepada husnuzan, sangkaan yang baik. Tapi surface-nya kena tengok jugalah. Kalau orang pergi merompak, tak bolehlah kita sangka baik, ya. Dan orang pergi berzina, tak bolehlah kita sangka baik. Oh, ni mungkin sebab dia tak tahan sangatlah kot nafsunya tu, tak apalah, biarlah dia berzina. Tak boleh, tuan-tuan, benda yang terang-terang haram, tak bolehlah, dia tetap haram. Muslimin yang dirahmati Allah. Jadi perbincangan kita pada malam ni adalah bagaimana kita nak memandang sesuatu selepas ini dengan seni melihat dan juga seni berfikir dan juga seni berzikir. Macam mana kita nak gunakan kekuatan yang kita kuat berzikir hari ini, tuan-tuan, tapi yang zikir tanpa fikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita nak kejar 33 kali itu tanpa fikir langsung subhanallah. Hanya di lidah saja, hati entah ke mana, fikiran entah ke mana. Tak sama, tuan-tuan. Dengan kita ucap subhanallah ketika kita melihat ciptaan alam yang sungguh cantik, kita ucap subhanallah tu sekali saja. Bukan bertiga-tiga kali, sekali, tapi dengan penuh perasaan. Apa beza? Maknanya ucapan dengan fikir, perasaan, dan dizikirkan dengan perkataan melalui lidah. Orang yang mengucapkan Allahu Akbar dalam sembahyang, ketika dia mengangkat tangan, dia kata Allah Maha Besar ni. Tapi dia tetap rasa diri dia besar. Sebab apa? Cincinnya mahal, jamnya mahal, maka dia angkat tu pula. Jam baru pula kebetulan, nak orang perasan jam. Jadi tak mana besarnya Allah kalau dia rasa dia besar. Dia sebut zikir Allahu Akbar itu, tetapi perasaannya dia tidak mengecilkan dirinya. Dia membesarkan juga dirinya, seolah-olahnya dia nak menyemetarafkan kebesaran Allah dan juga dia. Ini itu maksudnya. Lepas tu ada orang bila datang masjid, ini tempat untuk kita merendah diri. Buang pangkat, buang kedudukan, parti politik mana kecenderungan kita ketepikan. Kita jadikan ini tempat penyatuan kita. Ini tempat, sebab tu namanya masjid, tempat untuk orang sujud. Sujud ni simbol kepada kerendahan diri dan juga kerendahan hati. Bukan untuk kita bincang bid'ah tak bid'ah, angkat tangan sini. Bukan itu fokus utamanya untuk datang masjid. Ala-ala nak buat yang paling tepat lah, dan tak perlu berbalah pun. Tapi falsafah di sebalik cara memandang tangan itu. Bukan sekadar nak pandang ibu jari bawah ni ke. Seni memandang cara letak tangan tu adalah, seninya adalah aku sedang menyerah diri aku. Aku tak ada apa-apa, aku surrender. Apa pangkat, apa kedudukan, apa harta, apa kelebihan aku surrender depan Allah. Aku tak ada apa-apa. Itu signifikan angkat tangan ni. Bukan nak tengok semata-mata ibu jari bawah ni ke ni, bid'ah tak bid'ah. Bukan itu semata-mata. Walaupun itu pun perlu juga dibincangkan dengan adil lah. Dan tak perlulah kutuk-mengutuk, caci-mencaci pula kalau orang ni lain cara takbirnya dan sebagainya. Muslimin yang dirahmati Allah. Maka poin saya pada malam ini adalah bagaimana kita cuba berada pada akhir zaman hari ini, dalam kita berada pada satu kemelut, tuan-tuan. Kita didedahkan dengan pelbagai benda untuk kita lihat hari ini. Dengan teknologi yang ada, handphone kat tangan, berita-berita yang satu saat boleh tersebar serata dunia. Cara untuk kita memandang hari ini lebih cepat berbanding orang dulu yang terhad cara pandangnya. Orang dulu yang duduk dekat Mekah, dia hanya tahu sekitar Mekah je. Nak sampai berita yang Madinah tu tak berapa minggu, berapa bulan baru tahu. Kita hari ni, tuan-tuan, di Mexico, kita boleh tahu dalam tempoh 10 saat berita tu baru berlaku. Jadi risiko kita untuk berfikir, risiko kita untuk kita berzikir itu lebih banyak. Yang menjadikan kita boleh nak negatif, kita boleh nak positif, semua tu atas kita. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang Allah nak tekankan kepada kita adalah bagaimana dengan penglihatan dan fikiran itu boleh membawa kita kepada ingatan kita pada Allah. Sebab Allah sebutkan ada satu
ancaman yang Allah pernah sebut dalam Al-Quran. Allah kata walaqad zara'na di jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami humban, kami benamkan dalam neraka jahanam ni, neraka yang paling dalam ini, ramai di kalangan jin dan manusia. Sebab apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka ada hati, ada jiwa, ada perasaan, tapi dia tak guna hati ini untuk dia betul-betul menghayati kehidupan. Walahum a'yunun, mereka ada mata ni, yang masuk dalam neraka ni ada mata. La yubsiruna biha, matanya tak memikirkan, tak melihat, yang sampai melihat boleh fikir tentang kebesaran, kekuasaan, kehebatan Allah. Tak. Dia tengok mata, dia nampak negatif saja, pandangan lalat. Dia bukan lebah yang tengok bunga, cari bunga yang terbaik, nak dapatkan hasil kemadu yang terbaik. Dia tak. Dia ada mata. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia ada mata tapi dia tak memandang. Kalau dia pandang pun pandang yang negatif. Walahum adhanun, yang ramai masuk neraka ni, mereka ada telinga. La yasma'una biha, tak nak dengar ayat Quran, tak nak dengar nasihat, tak nak dengar ceramah, tak nak dengar ingatan peringatan-peringatan. Allah kata apa? Orang yang ada hati, ada jiwa, ada mata, ada telinga tapi tak nak guna ke arah yang boleh mendekatkan diri pada Allah, menginsafkan diri dan sebagainya. Allah kata apa? Ulaika kal an'am. Mereka diumpamakan seperti al-an'am, iaitu binatang ternakan. Bal hum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternakan. Kenapa Allah letak binatang ternakan? Sebab biasanya binatang yang tidak diternak, mereka lebih cerdik daripada yang diternak. Kadang-kadang letak pagar rendah je, dia tak boleh lompat kan. Tapi kalau dia binatang liar, tuan, pokok dia boleh panjat. Gajah yang diternak tu, dia panggil sindrom anak gajah tuan. Diikat dengan besi tu, daripada budak tu, daripada gajah tu kecil. Rantai besi tu. Gajah tu dah besar tuan. Dia sekali rentap dia tercabut besi tu. Tapi sebab dia dah dilatih, diset dalam kepala otaknya, besi ni aku tak boleh bergerak. Tu masa dia kecil. Tu panggil ternak ni. Allah kata orang yang ada akal, orang yang diberikan jiwa, diberikan mata, diberi telinga tapi tak nak guna, mereka ni lebih sesat daripada binatang ternak. Mana binatang ternak tu dibodohkan, manusia yang ada benda ni lebih bodoh daripada tu. Balhum adal ulaika humul fasiqun. Ulaika humul ghafilun. Siapa orang-orang ini? Mereka lah orang-orang yang lalai. Ghafil maksudnya lalai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita masih Allah gunakan peluang untuk guna mata. Walaupun mungkin dia pakai spek. Dia tak ada isu pakai spek, tak pakai spek. Isunya adalah kita nak guna mata kita selepas ini, lebihkan gunanya untuk memandang benda ke arah yang bawa kebaikan pada kita. Walaupun kita boleh tengok sesuatu itu, contoh dengan orang yang kita tak suka. Ini saya cerita realiti contoh. Kita ada terasa hati dengan seseorang. Memang kalau kita tak pandang pun, tapi teringat dia pun kita berdebar jantung kita tiba-tiba, stres. Teringat baru belum tengok depan muka lagi. Kalau teringat, tengok pula datang depan muka kita lagi. Macam mana kita nak tenangkan jiwa kita? Cuba cari apa yang positif yang ada pada dia. Sekurang-kurangnya boleh kurangkan debaran stres kita tu. Cari yang positif yang ada dekat dia. Tuan-tuan siapa yang tengah ada masalah bisnes sekarang ni, dia fikir dia terdesak ni. Sebab dia fikir dia susah. Okey, cuba tengok orang lain yang susah. Yang lagi teruk daripada dia. Cara dia melihat itu, maka dia, susah-susah aku pun ada orang lebih susah. Cara memandang. Maka sebab itu Allah kata kursiru fil ard. Fanzuru. Allah kata bertebaran atas muka bumi ni. Allah suruh kita biar jauh perjalanan. Fanzuru, dan Allah suruh kita guna mata untuk nazar. Nazar ni bukan lihat, tuan-tuan. Fanzuru ni maksudnya perhati. Mana tengok dengan mata, tapi tengok tu biar detail. Tengok tu dengan pandangan bukan mata kepala, tapi dengan mata hati. Itu nazar. Nazar atau basar. Lebih kurang tu, basara dengan nazar. Afala yubasirun, tidakkah kamu jadi orang yang memerhati? Bukan melihat saja, tapi melihat yang detail. Bukan sekadar melihat dengan mata. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa perkara ini penting untuk kita highlight dalam perbincangan kita
dalam tafsir Al-Hikmah, untuk kita melihat hikmah ayat-ayat suci Al-Quran, ialah supaya kita nak kurangkan antara sebabnya, supaya pertama untuk kita tingkatkan keimanan, ketakwaan dan ketundukan kita pada Allah. Dengan mata yang Allah bagi, kita melihat ciptaan, melihat kebesaran, melihat apa semua nikmat-nikmat Allah bagi dalam hidup, menambahkan kesyukuran kita dan sebagainya. Itu yang pertama, dari sudut spiritual. Yang kedua, dari sudut emosional, apa dia? Emosinya adalah kita nak bertenang dalam hidup. Sebab banyak benda terdedah hari ni tuan-tuan, menyebabkan kita jadi stres. Trump datang, kelang kabut betul tuan-tuan ni. Yang setuju, yang tak setuju, sudahnya stres kita. So macam mana kita nak memandang positif? Dia dah balik dah pun. Setuju ke tak setuju ke, dia dah datang, dia dah balik dah. Okay? So kita nak pandang macam mana benda ni? Contoh, pandai-pandai tuan-tuan lah, si malaulah lah, tu bidang tuan-tuan. Yang tuan-tuan kan baik dengan orang tu. Jadi, cara kita pandang. Kita nak pandang negatif yang kita nampak. Kalau kita pandang sudut pandang positif, dia tak datang pun ada mudarat, dia datang pun ada mudarat. Islam kata akhafud dararain, keadaannya apa, tengok mana mudarat lebih rendah. Pandai-pandai tuan-tuan lah. Tuan-tuan mujtahid semuanya, tuan-tuan bolehlah berijtihad ya. Yang penting jangan gaduh-gaduh. Sebab orang yang ulul albab ini, dia bercakap dan berfikir bukan hanya emosi. Dia kena tengok sudut pandangnya pelbagai. Orang kata big picture. Jadi atas kita lah. Tak salah pun. Dia tak ada siapa betul, tak ada siapa salah dalam kes ni. Yang penting macam mana kita nak menyatukan kita di sebalik perselisihan kita. Contoh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu secara emosionalnya, emosinya adalah apa yang kita pandang, kita nak bagi kita bertenang. Sebab tu ada orang dipandang apa? Ciptaan Allah, dia masuk hutan. Serabut aku dengan manusia, dia pergi hiking. Masuk dalam hutan, tengok ciptaan alam, tengok air, dengar bunyi, dia bertenang. Okay? Daripada hari-hari dia menghadap benda-benda yang bagi dia stres. Ada orang dia tak nak buka sosial media langsung. Dia deactivate terus sosial media dia sebab dia tengok dia kata toksik banyak dalam tu. Maka dia lebih bertenang dengan tak pandang dah benda tu. Jadi ini cabaran kita sekarang secara emosi, emosionalnya. Last sekali tuan-tuan, secara intelektualnya. Spiritual kita dah settle untuk ketenangan, kesyukuran, keimanan, ketakwaan. Emosinya untuk kita bertenang dalam hidup. Secara apa? Intelektualnya. Bila kita melihat sesuatu, cuba baca kajian-kajian. Bila cerita pasal langit, bumi, cuba baca. Tingkatkan daya intelek kita. Tentang langit, tentang bumi, tentang ciptaan alam. Apa-apa yang kita baca dalam Quran tadi, ayat 164, ayat 190. Bukan sekadar untuk kita baca terjemah, tapi baca kajian-kajian yang mengkaji tentang ciptaan-ciptaan ni. Orang buat sampai tebal ni jilid ensiklopedia Al-Quran dan sains. Contoh tebal ni tuan. Kita tak payah kaji lah, kita baca kajian orang. Atau hari ni ada YouTube, banyak je YouTube yang bermanfaat di sebalik hiburan atau perkara-perkara lain. Yang negatif, yang positif pun banyak dekat YouTube ni. Baca, tengok video-video yang orang buat, kajian-kajian yang ada otoriti, yang ada sandaran dan sebagainya, boleh membina intelektual kita. Semua tu berdasarkan apa yang kita pandang dan kita boleh fikir, dan kemuncaknya adalah kita nak bawa fikir kita kepada zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah. Ya tuan-tuan, boleh kita berhenti sampai situ lah kot untuk malam ni. Sebab tuan-tuan pun dah berkerut dah tu. Banyak berfikir dah tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan rajin-rajinlah keluar, cuba tengok langit. Tengok bintang-bintang yang dekat langit. Jangan tengok cantik semata-mata tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tengok cantik bintang, tuan-tuan kena pergi Australia. Tuan-tuan kena pergi satu tempat nama dia Kuna Barabran. Dekat situ tuan-tuan, langit penuh bintang. Kita ni sikit bintang. Satunya tak nampak sebab bumi kita cerah. Lampu kereta banyak, lampu jalan banyak, lampu stadium. Jadi pantulan cahaya kena ke langit. So kita tak appreciate sangat kita punya langit. Tuan-tuan pergi tengah laut, gelap-gelap sana, tuan nampak bintang. Cantik lah. Yang tuan pergi Kuna Barabran dekat Australia, tempat yang paling banyak bintang. Bumi ni boleh cerah dengan bintang yang banyak tu. Kita tengok bintang. Bukan suruh tengok cantik tuan-tuan. Tuan kaji tentang bintang. Jarak cahaya dia.
Macam mana dia tercipta, macam mana akhirnya bila dia meletus dekat langit, dia membentuk apa pula dekat langit. Bila kita baca semua ni tuan-tuan, kita rasa hebatnya Allah boleh cipta semua benda ni. Itu maksudnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, Engkau tak cipta semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar. Bebaskan kami daripada azab api neraka. Wallahu a'lam. Cukup dah tuan-tuan, sikit-sikit sudahlah. Tak payah banyak sangat. InsyaAllah semoga seni melihat ini penting tuan-tuan. Sementara Allah beri kita penglihatan, kita harap penglihatan ini kita guna pada tempat yang baik, melihat benda yang baik-baik, dan kurangkan melihat benda yang tak elok. Tak elok ni bukan sekadar tengok maksiat tuan-tuan ni. Antara benda tak elok yang kita jangan tengok adalah tengok najis, walaupun najis kita sendiri. Sebab ada orang habitnya lepas berak tuan-tuan suka tengok tahi sendiri. Bebek frame kan, jaga flash, ambil simpan pun dalam balang. Nak tengok ustaz sihat tak sihat, tak payah tengok lah. Tak payah tengok hari-hari tu. Tengok najis antara benda yang tak elok. Tengok pembunuhan, walaupun dalam movie tuan-tuan ni sebenarnya itu tak elok, tidak baik untuk mata. Apatah lagi tengok maksiat, tengok aurat dan sebagainya juga tidak baik untuk mata. Sebab kita tak nak mata kita ni nampak celik tapi sebenarnya buta. Sebab dia tengok tu nanti, efek daripada benda negatif yang kita tengok ni, akhirnya mata kita susah nak tengok benda baik. Even tengok benda baik pun kita akan pusing ke lain. Ini poyo je ni, ini riak je ni. Kita, walaupun orang tu buat baik, akhirnya kita yang menghukum di sebalik kebaikan. Sebab mata tu tak sihat. Kita fikir sihat tak sihat tu pada rabun. Tak rabun tu rupanya tak. Roh pada mata tu. Kita nak kena pulihkan dia dengan melihat benda yang baik-baik, melihat Quran, melihat langit, melihat pohon-pohon hijau, melihat ciptaan alam. Tu nak bagi pulih ni mata. Nak bagi pulih. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkina minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatu anna alil wa atrafan nahar. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarafna bi syarafatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.